Assalamualaikum. Hai. Okey Mira, kita berada dekat mana dan kita buat apa dekat sini? Okey, sekarang kita berada di Kompleks Inap Desa Khaf, Jalan Mat Jana, Kampung Guar, Manon, dan kita akan mengadakan program Mini Carnival Kesejahteraan dan Keusahawanan MIKEP. Jadi kalau nak tahu aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung, nantikan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya Syafiq selaku Esko daripada Kelab Taha USAS. So bersama saya sekarang ni PU Yop, iaitu selaku penceramah untuk Ambang Ramadan pada kali ini. So Assalamualaikum PU. Waalaikumsalam. Boleh tak Ustaz bagi satu nasihat untuk kami daripada Kelab Taha Ustaz? Okey, Assalamualaikum. Saya PU Yop. Geng, hidup ni keras geng. Bak kata pepatah Arab, man jadda wajad. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapat. Jadi koma, teruskan usaha. Walaupun bulan Ramadan ni tak ada alasan untuk lemah dan lemau. Ya, pantang undur kecuali operasi. Itu orang lain punya. Nyongeng-nyongeng juga. Puasa jangan tak puasa. Assalamualaikum. Okay, terima kasih kepada PU. Sungguh ringkas dan padat. Okey, saya rasa itu saja daripada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah telah selesai program MIKEP kita pada hari ini. Jadi saya nak tanyalah Datuk, bagaimana perasaan dan perjalanan program pada hari ini? Alhamdulillah, Mini Karnival Kesejahteraan dan Keusahawanan Ekosistem Pelancongan Sungai Perak MIKEP 2026 Alhamdulillah telah berjalan dengan cukup baik dan lancar, dengan kehadiran Datuk Sri Niza selaku Esko Kerajaan Negeri Perak yang menyediakan masa cukup panjang 2 jam lebih, walaupun jadual asal beliau dalam sejam lebih sahaja, tetapi atas kegerahan semangat yang merangsangkan dalam pelbagai aktiviti yang terkandung dalam MIKEP 2026 ini telah memberikan dorongan yang kuat untuk beliau di samping kesinambungan program yang perlu dilakukan. Demikian saya melihat itu semua aktiviti telah diaturkan memberikan kesan yang cukup baik dan merangsangkan, dan kehadiran tadi saja sudah hampir 1,000, sebahagian tidak berdaftar, dan malam ini lagi saya kira sekitar dalam 2,000 orang yang menghadiri MIKEP 2026 ini, melebihi jangkauan kita asalnya seramai 1,000 orang. Jadi Alhamdulillah, saya fikir satu yang cukup merangsangkan, terutama dalam konteks kita menggerakkan ekonomi pedesaan dalam pelbagai aktiviti, sama ada jualan barangan atau penakan belut atau pelbagai aktiviti yang ada dalam makanan dan seumpamanya, herba-herba, teknik perubatan dan seumpamanya yang terangkum dalam MIKEP 2026. Jadi saya cukup berpuas hati, apatah lagi dengan dukungan semua pihak dan kuasa yang ada, termasuk Kelab Taha USAS yang bertukur siang dan malam, pimpinan Suri Izzati dan semua pasukan rakan-rakan yang telah memberikan kerjasama, MCPF selaku pengajar utama, Malaysia Crime Prevention Foundation yang telah memberikan dukungan yang kuat dalam menjayakan program kita ini, termasuk beberapa agensi kerajaan yang telah memberikan dukungan yang cukup kuat kepada program ini. InsyaAllah, saya fikir untuk MIKEP 2027 akan kita rancang dengan lebih hebat dan lebih kuat, dan insyaAllah lebih besar kesan impaknya, terutama dalam membangunkan ekonomi pedesaan, ekonomi kampung dengan pelbagai aktivitinya. Dan saya yakin termasuk soal paddy tourism yang diungkapkan tadi juga, saya lihat Ketua Kampung Gua amat bersemangat dengan pendedahan diberikan dan sedang merancang untuk sesuatu yang lebih besar selepas ini, termasuk program-program yang berkesan diperkatkan Ruby, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Terima kasih Datuk dan bye. MIKEP 2026 It's a